Yang pentingnya kita kena menghormati antara satu sama lain. Kita ni di bawah negara yang berbilang bangsa ataupun majmuk. Kena ada hormat menghormati dan kita kena tahu had kita di mana, hak kita di mana. Jangan sampai buat sesuatu tu melukakan hati sebelah pihak. Kita tak mau ada risiko yang negatif lah. Sama-sama kena memikul tanggungjawab bersama. Apa yang nak nampak generasi muda sekarang, memang mereka tidak mengambil tahu hal sejarah, keluhuran dia, maksudnya dia punya salah siah keluarga. Dia tak nak beritahu. Kalau kita orang penduduk asal, apa kita bisa salah siah kita? Kalau kita orang pendatang, dari mana asal kita? Kenapa kita ke sini? Untuk tujuan apa kita ke sini? Kita nak sama-sama hidup dalam keadaan tenang, aman dan stabil. Pendidikan tu penting. Kalau keadaan kerajaan Malaysia sekarang pun sepatut kena tekankan semangat patriotik tu. Jadi kita tak sanggup nak tengok kita sama kita bergaduh. Jadi untuk mengelakkan tu daripada berulangnya kejadian 13 Mei, so pihak-pihak parti-parti politik kena memainkan peranan yang lebih positif, bukan bawa perkara-perkara yang negatif menyebabkan rakyat tu sendiri berperang antara satu sama lain.